Aku dah belinya lain. Ni belinya biasa. Tak dapat building untuk Android class. Dia tarik sikit je. Ini boleh lah, boleh. Tapi pun ni boleh lagi guna, walaupun sikit kan. Ini 12 ml ni, 12 mm. Ini aku rasa dalam 17 mm. 17 mm 19 ke 17. Kalau tak lepas kita tak tahu. Panik kat mikir. Harap jaya. Okey, aku dah siap pasang dah. Pakai yang jenis ni baru boleh function. Tidak, dia masuk sikit-sikit ini, dia masuk grip terus. Tak boleh adjust lagi pendek atau panjang. Sedap. Tapi pengorbanan lah. Tengok ni. Habis aku potong. Sini tak boleh masuk lah. Pasal dia masuk sini tau. Bawah ni dia tolak sini, tak dapat. Sama dengan sebelah kanan ni pun. Biar aku potong. Ni boleh adjust ke sini, boleh adjust. Ni siap boleh adjust kalau panjang ke kalau pendek. Tak boleh nak potong. Okay, kita cerita pasal kelas hidrolik lah. Nanti kita buka cerita lain lah. Ini lah.